Untuk usahawan di luar sana, sebelum memulakan perniagaan, pastikan anda betul-betul faham bisnes yang anda nak buat. Mempunyai ilmu dalam bisnes yang anda nak buat. Nombor dua, mempunyai kewangan yang kukuh. Sudah mempunyai kewangan kukuh, pastikan kita pandai menguruskan kewangan syarikat kita nanti. Nombor empat, biarlah mula yang kecil, tapi akhirnya berimpian besar. Saya Ahmad Fazli bin Abdul Fattah, pemilik syarikat Siza Haircare Food Services Holding Malaysia Berhad. Syarikat saya terlibat dalam dua jenis bisnes, iaitu membekal makanan masak Islam kepada hospital kerajaan dan swasta, dan juga mempunyai kilang yang mengeluarkan makanan RTE, iaitu makanan retok. Dalam bidang perniagaan saya, kita memerlukan kekuatan dari segi kewangan. Untuk hospital ni, kita ada banyak tender yang kita akan ditawarkan lah. Dalam tender ni, antara mereka akan tengok adalah teknikal. Dari segi teknikalnya, pengalaman saya dah cukup mantap. Tetapi, dari segi kewangannya, mungkin tidak cukup mantap. Jadi, PUMP di sini memberi fasiliti untuk membuatkan saya punya syarikat dinilai lebih tinggi lagi oleh saya punya pelanggan berdasarkan kewangan saya berbanding dengan syarikat-syarikat lain. Satu masa nanti, saya dapat membakar makanan yang berasaskan teknologi RT-RTC kepada pesakit-pesakit mengikut diet-diet yang ditetapkan.